Halo, kita nak unboxing barang yang kita order daripada awal bulan. Dah hujung bulan baru dah nak sampai. Itu pun selepas tempoh bulan ni, lebih daripada date yang dijanjikan. So, barang ni aku beli daripada Taobao. Jom tengok barang pertama. Apa ni? Weh, cengkerang satu je. Bau laut lagi ni. Ni ingat dia bagi 3. So satu je. Ni untuk ni Parisa berehat ke atas dia. Untuk my beta. Next, cermin untuk Parisa dan untuk ikan lagaku. Lihat ni, cermin. Wah, ada depan belakang. Ginja lah nanti ikan beta aku tu. So ni wayar dia, tali dia untuk gantung. Nanti supaya nanti yang bulat ni nanti kan dia terapung. Nanti tengok ya, saya pasang. Tengoklah kejadian nanti rumah anak ikan saya. Okay, next ni oh, besar lah. Besar. So nanti ikan aku dia boleh masuk ke dalam ni. Rumah dia. Comel. Tapi aku diam, aku kecil. Macam mana lah. Okey, lagi satu ni. Tunggu, aku nak masuk kat YouTube pula.